Ramai orang mahu berjaya dan mahu dihormati, mahu hidup senang kan. Tetapi tidak semua sanggup menjaga amanah. Ada yang hebat bercakap tetapi gagal melaksanakan tanggungjawab. Ada yang tinggi jawatan tetapi rendah integriti. Persoalannya, apa guna kejayaan besar jika amanah kecil pun tidak mampu dijaga? Kerana satu hakikat yang sangat besar ialah ini: kejayaan sebenar bukan hanya tentang pencapaian, tetapi tentang sejauh mana kita menjaga amanah yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, dalam kehidupan hari ini, ramai orang mengejar kejayaan. Kita mahu pangkat, kekayaan, pengaruh, populariti. Semua ini tidak salah. Namun, dalam mengejar kejayaan ada satu nilai penting yang semakin terabai. Amanah. Masalah sebenar dalam masyarakat hari ini ialah ramai mahu hasil besar tetapi tidak mahu memikul tanggungjawab dengan jujur. Kita melihat individu yang tidak amanah dalam kerja, penyalahgunaan kuasa sikap sambil lewa terhadap tanggungjawab janji yang tidak ditepati lebih membimbangkan. Ada yang menganggap amanah sebagai perkara kecil, sedangkan hakikatnya amanah menentukan nilai diri seseorang. Masalah sebenar ialah apabila manusia mahu dihormati kerana kedudukan tetapi gagal menunjukkan integriti. Seorang pekerja yang tidak amanah boleh merosakkan organisasi. Seorang pemimpin yang tidak amanah boleh merosakkan masyarakat. Seorang ibu bapa yang mengabaikan amanah boleh memberi kesan kepada masa depan anak-anak. Masalah sebenar ialah apabila kita melihat kejayaan hanya pada hasil luar tetapi tidak pada karakter dalaman. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam kehidupan. Amanah adalah asas kepada kejayaan yang sebenar dan berkekalan. Satu, amanah membina kepercayaan. Apabila seseorang amanah, orang akan percaya kepadanya, orang akan menghormatinya, orang akan merasa selamat dengannya. Kepercayaan adalah aset paling besar dalam kehidupan. Dua, amanah bermula dari perkara kecil. Ramai orang mahu memegang tanggungjawab besar, tetapi amanah bermula daripada perkara kecil. Menepati masa, menyiapkan tugas, menjaga janji, bersikap jujur. Orang yang gagal menjaga perkara kecil sukar dipercayai untuk perkara besar. Tiga, kejayaan tanpa amanah tidak akan kekal. Seseorang mungkin boleh berjaya dengan cepat, tetapi jika tiada amanah, kepercayaan akan hilang. Hubungan akan rosak, penghormatan akan runtuh. Kejayaan sebenar ialah apabila pencapaian disertai integriti. Saya ingin berkongsi satu kisah. Seorang individu sangat bijak dan berbakat. Dia cepat naik dalam kejayaannya, namun dia sering mengambil mudah tentang amanah. Kerja tidak disiapkan dengan baik, janji tidak ditepati. Lama-kelamaan, orang mula hilang kepercayaan kepadanya. Walaupun bijak, dia gagal mempertahankan kejayaannya. Kisah kedua, seorang individu biasa, tidak terlalu menonjol, namun dia sangat amanah. Dia menjalankan tugas dengan jujur, menepati janji, bertanggungjawab terhadap pekerjaannya. Lama-kelamaan, dia semakin dipercayai, semakin dihormati. Akhirnya, dia berjaya bukan hanya kerana kemahiran, tetapi kerana integritinya. Perbezaan antara dua individu ini bukan pada kepintaran, tetapi pada amanah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, dalam kehidupan ini, setiap kita memegang amanah sebagai ibu bapa, pekerja, guru, pemimpin, ahli masyarakat, dan setiap amanah itu akan menentukan siapa diri kita sebenarnya. Mulakan dengan refleksi. Adakah kita menjaga amanah dengan baik? Adakah kita boleh dipercayai? Adakah tindakan kita mencerminkan integriti? Mulakan dengan langkah kecil, tepati janji, jalankan tanggungjawab dengan jujur, jangan ambil mudah amanah kecil. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan panduan untuk membantu masyarakat menjadi lebih positif, berintegriti dan bertanggungjawab. Tekan butang subscribe sekarang, kongsi video ini kepada keluarga dan rakan-rakan kerana kita mahu melihat lebih ramai
rakyat Malaysia menjadi insan yang amanah dan dipercayai. Ingatlah, amanah menentukan kejayaan, bukan hanya kejayaan dunia tetapi juga kejayaan diri sebagai manusia yang bernilai. Teruskan menjadi insan yang jujur, teruskan menjadi insan yang bertanggungjawab, kerana masyarakat yang hebat lahir daripada individu yang menjaga amanah dengan penuh integriti dan keikhlasan. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi masyarakat yang bukan sahaja mengejar kejayaan tetapi juga menjaga amanah, maruah dan nilai diri dalam setiap langkah kehidupan.